Assalamualaikum guys, selamat bertemu kembali dalam YouTube channel saya. Guys, kalau korang tengah mencari sebuah motor naked yang ada gaya Street Fighter dan korang nak motor tu ada pickup, ada power, design pun lawa, motor senang dikendalikan tapi harga orang kata mampu milik, mesra poket, iaitu sekitar RM14,888 saja, maka aku nak suggest korang satu motor ni, iaitu Morbidelli F252. Jadi jom kita review lebih detail pasal motor ni. Tapi sebelum tu, kalau korang berminat dengan motor ni, korang boleh datang ke Etiong Motor, boleh kontak dengan kawan saya Mr. Oscar. Nombor telefon, alamat saya ada sediakan dekat bawah. Dari segi reka bentuk, saya memang suka dekat dia punya design ni, sebab design dia bukan saja Street Fighter tapi memang nampak sporty dan juga nampak agresif lah, dengan headlamp ni macam ni kan, macam assassin yang tengah pakai topping macam tu kan. Memang smart lah. Korang tengok lawa kan dia punya lampu. So bagi saya, lampu dia pun dah lawa. Kita pergi ke bahagian sisi dia pula, kita nampak pula bahagian calling dia. Bahagian calling dia bersambung pula dengan signal dan juga macam seakan-akan ada winglet. So memang handsome lah. Dari segi bentuk hadapan pun dah nampak handsome. Dan bila kita membawa ke bahagian sisi dia simple tapi nampak sporty, kemas. Saya suka dekat design yang macam ni. So bila kita pergi dekat bahagian tangki pula, dia punya kedudukan ni tak begitu tinggi sangat. Jadi bila kita nampak sekali, memang motor ni senang untuk dikendalikan. Dari segi seat dia pula saya suka, sebab dia punya bahagian rider seat dia tak begitu macam tinggi sangat, besar sangat. Jadi dia macam easy ride lah kalau korang nak bawa motor ni untuk kegunaan harian. Macam seakan-akan motor 150 tapi versi yang besar sikit. Macam tu lah dia punya design kan. And dekat bahagian pillion seat, bahagian pillion dia pun walaupun nampak kecil tapi bila kita tengok dia agak selesa. Walaupun kalau nak jalan long ride mungkin agak kurang selesa, tapi boleh duduk. Dan antara benda yang saya suka juga dekat sini, dekat bahagian pillion ni dia ada lubang, dan dia buat lubang angin ni dia tak begitu nampak over sangat. Dia buat nice gila, nampak kemas dan juga cantik. Sampailah ke ekor belakang, lampu belakang dia pun memang style lah. Korang tengok lampu belakang dia, nampak tajam-tajam mat. And dia membawa pula ke kiri dan kanan, memang style lah dia punya design lampu belakang. Cumanya dia punya signal ni dia melekat pula dekat splash guard. So bila korang sunat ni, korang kena fikirlah macam mana nak lekat dekat ekor belakang. Okay, so itu saja mungkin. Saya rasa bukan isu besar. Kalau kaki-kaki modi, diorang tahu apa benda yang diorang nak buat. Okay, so dari segi sisi kita boleh nampak ada banana arm swing, and exhaust pula gaya-gaya underbelly, dan nampak sporty lah dia punya exhaust ni. Tak begitu nampak standard sangat, nampak macam aftermarket begitu, tapi tak terlalu over sangat. So, membawa pula bahagian sisi, kita nampak dia ada bahagian engine guard dekat sini. Bukan full tapi dia cover bahagian tepi saya. Even dia tak ada sampai ke bawah pun. Tapi okay, nice daripada Morbidelli, dan membawa ke hadapan balik. Overall bagi saya sangat suka dia punya design. Memang gaya-gaya Street Fighter dengan design yang macam ni, agresif dan juga begitu nampak sporty lah. Okay, so apa pendapat korang pasal design dia? So overall bagi saya cantik dan handsome lah dia punya design ya. So dari segi dia punya sistem suspension, dia menggunakan USD fork daripada Prolink. So belakang pula dia menggunakan monoshock daripada Prolink juga, jenis yang preload adjustable. So di bahagian hadapan juga dia datang dengan single disc berukuran 300mm, datang dengan radial caliper. So size tayar hadapan pula dia menggunakan size tayar 110, 70, rim 17, dan dia punya tayar ni bukan alang-alang guys, dia datang daripada tayar Maxxis. So di bahagian belakang dia datang dengan single disc, single port caliper. Yang ini disc dia berukuran
240mm sudah cukup dari segi sistem keselamatan motor ini. Di bahagian belakang dia menggunakan tayar 150, 60, rim 17, sama juga tayar daripada Maxxis. So tayar daripada Maxxis ni saya rasa kalau korang beli tak payah ganti pun, sebab tayar dia ni memang dah sedap untuk main dekat dalam bandar, nak main kona-kona. So bagi saya ini dah mencukupi dah. So apa pendapat korang pasal motor ini? Dari segi enjin, motor ni sebenarnya dia share platform dengan satu lagi model adventure dia, iaitu T252X. Iaitu kita dah review sebelum ni. Yang mana kalau kita tengok dari segi nama, dia ada 252. So 25 tu bermaksud kelas ataupun kategori motor, iaitu dalam segmen 250C. Dua lagi tu bermaksud bilangan silinder. So bilangan silinder dia ada 2. So sebab itulah dia dinamakan sebagai F252. Okey. Yang mana motor ini dikuasakan dengan enjin parallel twin besaran 249.5cc menggunakan sistem enjin Dodge yang mana mampu menghasilkan kuasa sekitar 33.5 horsepower dan juga 20 Nm of torque. So bagi saya dia punya power dan juga dia punya torque memang sedap dan juga memang terasa power lah. Sepanjang saya bawa, saya memang berpuas hati dengan motor ni, dengan gaya dia, dan juga motor ni sebenarnya sangat easy ride guys. Kalau korang dah ada kemahiran untuk bawa motor clutch automatic, saya rasa memang senang untuk korang bawa motor ni. Okay, so dari segi sistem elektronik, motor ni lengkap dengan pelbagai sistem elektronik, antaranya ABS 2 channel, traction control, dan juga motor ni ada assist and slipper clutch bagi menyedapkan penukaran gear korang. Dan selain itu juga motor ni dia ada 3 riding mode, iaitu dia ada standard, dia ada sport, dan juga dia ada expert. So memang bagi saya sangat lengkap untuk sebuah motor 250cc yang macam ni. Dari segi meter pula, dia menggunakan TFT screen display. Dia punya meter memang bagi saya lengkap. Dia punya size pun ngam-ngam saja untuk motor naked. So dia tak over besar sangat, dia ngam-ngam saja, tapi segala informasi kita boleh tengok dekat sini. Dan antara benda yang saya suka juga dekat sini dari segi dia punya handlebar. Handlebar dia tak begitu lebar, tak begitu tinggi. Dia memang menggunakan gaya Street Fighter. Dan dia punya tangki untuk brake minyak pun bagi saya memang cukup cantik. Nampak macam daripada Brembo. Dia punya gaya-gaya itulah, tapi ini daripada Morbidelli sendiri. Okey. Dari segi kapasiti tangki dia adalah 15 liter. 15 liter besar ni guys untuk motor naked 250cc. Dan untuk dia punya berat badan 170 kg. Memang kebiasaan berat motor untuk 250cc. Okey, so untuk dia punya ketinggian pelana, seat height dia adalah 790mm. Dengar macam tinggi kan, tapi bila saya duduk dekat atas, saya tak rasa motor ni tinggi. Dia macam motor size dia macam motor 150C yang besar sikit. Dia punya body ni memang sangat ergonomik, dia punya design sangat aerodinamik, dan tangki dia ni pun memang cantik. Kalau kita letak kaki macam ni pun nampak smart. Dan dia punya kedudukan tangki ni dia tak tinggi sangat jadi memudahkan korang untuk mencelok-celok dekat bandar. Korang yang badan bersaiz kecil pun senang untuk bawa motor ni. Handle dia pun tak terlalu besar sangat, lebar sangat, membuatkan motor ni sangat-sangat sesuai untuk digunakan untuk kegunaan harian, daily use punya motor. So bagi saya good job daripada Morbidelli. So kalau korang nak tengok sitting position saya macam ni. So dia tak begitu menunduk, tak begitu menegak sangat. So dia sesuai untuk kegunaan harian punya sitting position, tak menyebabkan korang sakit pinggang dekat belakang. Dan saya suka dekat sini korang tengok dia punya tangki kan. Dia punya tangki ni dia tak ada bonggol yang tinggi. Jadi bila korang terbrake mengeju kan, korang punya terluar dia tak belaga dengan tangki. Ini antara benda yang saya appreciate sangat lah. Sebab bila kita pakai motor yang bertangki kan, kadang-kadang kita brake mengejut, dia akan sentuh telur kita lah, dia akan sentuh dekat tangki kan. Yang ini tak ada. Yang ini saya suka. Korang tengok dia punya seat ni. Good job lah daripada Morbidelli. Saya memang minat dekat motor ni guys. Korang doakan saya supaya boleh beli motor ni. Ok guys, so tak sah kalau kita review motor tapi tak dengar bunyi motor. So jom saya belajar sikit bunyi motor ni. Ok, so ini bunyi idling dia. Bunyi idling dia pun best sebab dia ada double barrel punya exhaust. So jom kita rev sikit motor ni.
Bunyi awal-awal dia macam lembu kan. Kita buat sikit. Macam padu kan. Okey guys, so sampai di sini saja review saya pada kali ini untuk motor Morbidelli F252. So sebuah motor naked street fighter yang bagi saya lengkap dengan pelbagai package. So dengan tanda harga RM14,888 bagi saya sangat-sangat berbaloi, dan kalau saya ada rezeki, saya actually memang nak ambil lah motor macam ni kan. Dengan colour yang putih ni pun lawa lah. Yang ini macam colour BMW kan, korang tengok. Memang style lah dia punya warna kan. Dan dia ada satu lagi warna hitam, iaitu pun style juga. Saya yang minat dengan colour hitam. Tapi walaupun saya personally saya minat dengan colour hitam, bila saya tengok warna putih ni, saya terus tertarik lah dengan dia punya gaya macam ni kan, style lah. So apa pendapat korang pasal motor ni, minat ke tak minat? Kalau korang berminat dengan motor ni, korang boleh datang ke Itiong Motor, boleh tengok motor ni sendiri, dan juga korang boleh contact yang kawan saya Mr. Oscar. Nombor telefon, alamat saya dah sediakan dekat bawah. So assalamualaikum kepada aku Abang Zan. Jangan lupa follow saya juga dekat TikTok. Dekat sana saya ada video yang berlainan daripada YouTube. Okay, so see you on next video. Bye bye. Kalau korang berada dekat sekitar Kajang, Bangi, Serdang, Balakong dan sebelah petang korang tak tahu nak makan apa, maka korang boleh order makanan daripada kita punya kedai online, iaitu dekat GrabFood. So dekat sana kita ada jual bermacam-macam makanan. Ada masakan panas, goreng-goreng, goreng-goreng masakan panas lah. Ada juga ayam penyet dan juga ada ais blended. Okay, jadi kalau korang nak mencuba, order lah pada kedai kita orang. Okay, see you on next video. Bye bye.